Filem Festival Malaysia yang ke-21 semakin hampir. Isu seni kali ini merungkai. Filem indie dan filem mainstream masih dipertikaikan. Evolusi KL Drift Impak Maksima, Dunia Baru The Movie, Nana Tanjung dan Cinta antara filem cereka yang cukup dikenali penonton filem Malaysia. Namun judul seperti Dari Jemapo ke Manchester, Johnny bikin filem, Kaki Bakar atau Malaikat di Jendela agak asing bagi kebanyakan kita. Sebenarnya filem Festival Malaysia ke-21 yang akan datang, filem yang dikategorikan sebagai filem indie ini seakan-akan dipinggirkan. Apakah sebenarnya senario industri filem hari ini atau kita perlu lebih memahami definisi kelompok filem terbabit? Tak kira you buat lesen keluar kepada individu. You the company, you ada lesen, sesiapa boleh keluar filem. Jadi kenapa mereka mengatakan dia ni indie, yang ni mainstream? Sedangkan semua buat filem. Kan, I nampak dari segi persepsi je tu. I nampak seolah-olah dia buat pakai single kamera, bajet kecil, kan, dia yang shoot, dia yang edit, dia katakan indie kan. Itu pemahaman orang kuat perbananan yang menjadi pembimbing industri. Namun bagi pembikin filem indie ini lain pula ideologi mereka. Sepatutnya indie itu bebas. Minda terbuka untuk apa-apa bentuk, apa-apa saja input lah. Kita boleh terima dan analyse. Tapi sekarang indie sudah ada bentuk pemikiran tersendiri, sudah ada cara pemakaian tersendiri, sudah ada corak karya pun dah sekilang dah. Corak karya dah macam ada formula mereka dah. Jadi bagi saya itu satu benda yang agak lucu lah, agak kelakar lah, kerana itu bukan definisi sebenar indie. Bagi M. Hitler yang merupakan pengarah filem Dunia Baru The Movie pula, beliau tidak pernah menyedari wujud perbezaan etika seseorang pembikin filem. Mungkin saya juga baru saya tahu yang saya ni mainstream rupanya, gitu kan. Sedangkan selama ni saya ingat saya pembikin filem yang bebas, kan. Saya bebas berfikir, saya bebas menghasilkan karya untuk para penonton. Tapi dekat sini apabila dah ada jurang dia tu, indie lain, mainstream lain, jadi saya dekat sini pun saya tak faham mainstream tu macam mana, indie tu macam mana gitu. Yang pasti pihak kerajaan tidak pernah alpa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Kan, kita tidak membezakan antara semua individu yang ingin terlibat dalam bidang perfilman. Sama ada you ada aktiviti ke, you tak ada ke, tapi siapa yang berminat untuk terlibat dalam aktiviti pengeluaran filem, memang kita galakkan. Memang kita bagi kemudahan. Hakikatnya filem kita adalah wajah kita. Pembikin indie maupun mainstream, perbezaannya hanya pada etika produksi. Yang penting, kandungan filem yang disampaikan dapat memajukan minda masyarakat.